Mula-mula saya tak percaya, tapi lepas tengok ramai orang share pasal GOG7 Dashboard Spray Plus series ni, saya pun terdetik nak cuba sendiri. Tin dia nampak eksklusif, berbentuk aerosol dengan rekaan label warna dark grey yang memang nampak moden. Siap ada kertas label. Kecil di penutup tin, menunjukkan variasi, warna dan jenis permukaan yang sesuai untuk dashboard, bakul motor dan plastik. Saya bilik dulu keseluruhan tin ni, terasa solid. Nozzle spray dia pun nampak kemas. Dalam hati saya cakap, okey, kali ni kita tengok sama ada hasil dia benar apa yang dikata. Jadi saya goncang dulu tin tu. Saya tak terus sembuh banyak, cuma test sedikit dekat atas meja lalu spray di bakul motor yang dah lama kusam. Warna asalnya pudar, nampak tak sekata sebab terdedah panas dan hujan setiap hari. Sekali spray, saya nampak warnanya keluar smooth tapi ada sedikit bercapuk di permukaan. Saya berhenti sekejap, tengok balik dari sudut lain. Tak lama lepas tu saya spray kali kedua pada tempat sama. Kali ni hasilnya makin sekata.